Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 Julai 2025. Saya nak beli Quran Mushaf Madinah untuk diwakafkan atas nama almarhumah Nursiah binti Haji Ali, diletakkan dalam Masjid Nabawi. Wahid, kam? Jabas تكلم 35 Berapa? 35 Khamsah? Salah sini? 35 Masjid Mushaf Madinah. Madinah 35. Quran ni akan diwakafkan ke Masjid Nabawi atas nama Nursiah binti Haji Ali. Wan Nursiah binti Ali ni dia seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Sering berhubung dengan saya secara personal. Kalau dia dengar saya ke Mekah, dia akan menghantar mesej. Dia tanya kalau Ustaz boleh uruskan sumbangan sabil makanan di Mekah, ataupun dia bagi duit pada saya terpulang pada Ustaz, nak sedekah duit ni macam mana, macam-macam. Memang dia tidak pernah berkira dengan duitnya. Ada saja amal kebaikan yang dia nak lakukan. Pernah wakaf Quran di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Pernah infakkan sejumlah duit yang banyak untuk sponsor 2 wadah berbuka puasa di Mekah. Dan juga dia ada sponsor buku doa di Tanah Suci untuk diedarkan kepada para tetamu Allah. Jadi saya sangat terkesan dengan berita kematiannya. Setiap tahun tak pernah miss untuk melakukan ibadah korban di Mekah Al-Mukarramah. Dan pernah bersama saya mengajukan umrah pada tahun 2023. Semoga roh almarhumah dicucuri rahmat, ditempatkan ke dalam syurga yang tertinggi di akhirat. Allah ampunkan segala dosanya, dilapangkan kuburnya dengan seluas-luasnya. Hari ini hari terakhir saya di Madinah Al-Munawwarah. Malam ni pukul 12 malam saya akan check out. Pukul 6 pagi esok saya akan naik kapal terbang balik ke Malaysia dan dijangka sampai tiba di KLIA pukul 8.30 malam. Mudah-mudahan kunjungan ini bukan kunjungan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia saya, usia tuan-tuan dan puan, memurahkan rezeki, sihatkan badan, dijemput lagi datang ke bumi Haramain yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini. Wakaf Quran untuk Nursiah binti Haji Ali akan saya letakkan di Masjid Nabawi. Ini Quran cetakan Madinah, InsyaAllah akan kekal berada dalam Masjid Nabawi. Ya Allah, hadiahkan pahala bacaan Quran ni sesiapa yang bacanya kepada arwah Nursiah binti Haji Ali. Ampunkan segala dosanya dan masukkannya ke dalam syurga-Mu, syurga yang tertinggi di akhirat. Amin ya rabbal alamin.